Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menonton dan mendengar podcast Zaman Now. Maafkan saya kalau tone suara saya berbunyi Kelantan sikit. Sebab hari ni guest yang kita jumput hari ni, alhamdulillah, dulu masa dia masuk UiTM, kami yang inductionkan dia. Kami jadi abang-abang PM lah masa tu kan. So hari ni saya dapat berpeluang duduk sebelah dia balik dan bercerita kembali tentang kenangan masa dia belajar di UiTM. Alright, podcast Zaman Now ni dibawakan khas oleh Persekutuan Alumni UiTM dengan kerjasama Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM dan juga ICANN. Alright, terima kasih yang dah subscribe, yang dah menonton di YouTube dan juga mendengar di Spotify. Alhamdulillah. Macam overwhelming sangat saya tengok episod dengan Padu Babe sampai 600,000 dekat 700,000 view tau dekat TikTok. Apa yang kau tak puas hati sangat dengan dia? Alright, saya ni bersama dengan Isyah. Ya. Terima kasih. Seorang DJ di THR Gegar. Betul. Permata Pantai Timur. Siap tagline tu. Kita sangat rapat sebenarnya dengan radio-radio ni. Alright, tapi sebelum masuk babak radio ni, inilah dia Isyah. Tuan-tuan dan perempuan, kan, dia kembali semula ke UiTM. Sangat simple orangnya. Saya WhatsApp sekali, beres dia kata. Tak ada apa-apa protokol pun. Kan, senang saya nak buat bekerja, saya nak buat podcast ni senang bila kita PM, DM guest kita ni saya bukan nak menjual, tapi saya cakap kita daripada Persatuan Alumni. Dia datang dengan komitmen. Lagi satu, dia datang dengan dia nak datang tengok kampus ni balik. Alright. So selamat kembali saya ke Terima kasih Ya Seru. Terima kasih banyak. Beres. Dia hari ni dia umpama macam peribahasa bagai sirih pulang ke gagang. Bagai burung pulang ke sarang. Allahuakbar. Tadi sebenarnya saya sampai awal lagi. Bila saya sampai awal, saya macam ambil momen sikit. Di bawah tu saya pusing dulu, tengok balik, lepas tu parking sebelah Dewan 1005 ni. Termenung tengok Dewan 1005, kata ni lah tempat aku konvo masa diploma. Diploma dulu konvo kat sini. Betul. Degree saya konvo dekat di ATC. Sekarang ni Dewan 1005 dah jadi Dewan konsert untuk Fakulti Muzik. Okay. Beres ke? Beres, alhamdulillah. Tahniah juga untuk podcast Zaman Now. Saya bila tahu adanya podcast Zaman Now ni, saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya memang happy sangat sebab kita tahu ramai alumni UiTM. Betul, insyaAllah. Alhamdulillah. Alumni pun banyak bagi komitmen. So hari ni kita nak dengar cerita Isyah, macam mana Isyah ni bermulanya langkah menjadi sebagai seorang mahasiswa. Okay, maafkan kami juga kalau kita berborak dalam bahasa Kelantan. Saya juga orang Kelantan. Saya takut nanti di bash oleh kawan-kawan saya. Buat apa muka jad luar dengan Isyah? Okay, biasanya bila nama Isyam ni di Kelantan orang panggil Isyah lah. Ya, betul. Tak panggil nama lain dah. Kalau bunyi Isyam tu dia jadi Isyah. Jadi napah lalu. Okay, Isyah, boleh cerita sikit pengalaman macam mana Isyah bermulanya langkah masuk ke UiTM dulu? Okay, saya nak cerita kenapa saya boleh masuk ke UiTM. Saya masuk ke UiTM fakulti, masa itulah nama dia Fakulti Seni Persembahan. Ya, betul. Diploma Pengurusan Seni di kampus Puncak Perdana. Dan saya merupakan batch pertama di kampus Puncak Perdana. Sebelum tu pelajar seni persembahan, performing art ni di stadium. Betul, di Stadium Shah Alam. Di Stadium Shah Alam. Sebelum tu rasa lain lagi, saya betul ingat itu. Kita berpindah randah. Saya juga lah. Kita berpindah randah. Senior saya ni super duper. Ya, kita ada senior dan juga super duper junior juga. Alhamdulillah. So kadang kampus waktu tu macam mana? Tapi sebelum kita cerita kadang kampus, Isyah minta ke tidak masuk ke UiTM ni? Okey. Cerita ni menarik sebenarnya. Masa tu saya sekolah di Sekolah Menengah Kubang Kirian 1. Abang saya masuk UiTM. Abang saya Art and Design. Di Shah Alam lah. Jadi masa dia masuk UiTM tu, masa kita hantar dia ke UiTM, sedapnya kalau satu hari aku masuk UiTM juga ni. Sukanya nampak. Tahun bila tu? Saya SPM 2004. Maksudnya sebelum tu lagi lah. Sebelum tu lagi lah. Sebab abang saya lepas bila saya masuk ke UiTM, dia dah pergi UPSI. Dia cikgu. So masa dia diploma ni, dia tahu saya aktif dalam Dikir Barat di Kelantan. Bukan Kelantan pun, di sekolah je masa tu. Sekolah di Kelantan lah. Dia aktif, dia kata. Satu hari dia balik cuti SEM, dia kata, rupanya dekat UiTM ada Fakulti Seni Persembahan. Saya dengar seni persembahan ni. Saya masa sekolah memang saya terlibat dengan Dikir Barat, pantomin. Saya suka dengan persembah pentas. Jadi bila jiwa seni dia dah lama lah di sekolah lagi lah. Lama lah ada, tapi tak tahu lah sejauh mana bakat masa tu lah. Jadi minat tu ada. Jadi bestnya Fakulti Seni Persembahan. Kata, belajar seni persembahan. Masa tu lah kita start tanya orang apa seni persembahan apa semua. Awal-awal tu family macam
gapo muni nak masuk gapo dia ni lah. Betul lah, nak jadi seni gapo persembahan kan. Tapi masa tu saya ada cita-cita dah. Cita-cita saya memang nak jadi pensyarah. Cita-cita ada pensyarah. Jadi saya pun mikir cita-cita lah cita-cita saya masuk bidang ni, saya nak fokus betul-betul bidang ni, saya nak jadi pensyarah bidang tu. Tak apalah. Jadi keluarlah offer. Masa tu isi borang UPU. Saya isi diploma pengurusan seni ni adalah pilihan pertama. Ush, jarang-jarang berlaku. Saya memang betul-betul tapi saya ambil pengurusan sebab saya nak ada management tu. Sebab adalah kawan-kawan ni, abang-abang dia dah masuk U semua kata belajar management ni bagus kata, pengurusan bagus, boleh buat macam-macam. Saya isi pengurusan seni yang pertama. Dan yang sedihnya saya tak dapat first intake UiTM. First intake, dapat second intake lah ni. Dapat second intake. Bulan berapa tu? Saya tak ingat. Disember hujung tahun. Disember 2005. Disember 2005 baru masuk second intake. Bila masuk second intake, nak habiskan sebelum tu saya masuk Naik Mendah dulu. Lawasi enjoy dah, suka dah. Saya macam berdamai dengan takdir. Tak apalah, tak dapat diploma. Aku belajar betul-betul kat Ternam. Nanti masuk degree tu. Dapat pula diploma second intake. Masa tengah Lawasi tu. Dapat pakai tak kacik banyak. Dok tidur atas ribu mam betul royak. Buku-buku beg, arwah abah, buku-buku beg, mari daftar. Mari daftar di sini dulu. Di Shah Alam. Dulu orang panggil Induk Induk dulu lah. Dulu batch-batch kita yang lama ni panggil Shah Alam ni Induk. Jadi daftarlah di sini. Tapi sebelum tu nak tanya, result SPM okey? Result saya biasa-biasa saja. Adalah beberapa A. Dan syarat untuk masuk tu lulus cukup. Bila masuk SEM 1 SEM 2 baru saya tahu sebenarnya saya belajar benda ni. Saya belajar teater, saya belajar pengurusan teater, saya belajar ni sebab pengurusan masa tu banyak pengurusan teater. Tapi saya okey je. Tak ada masalah, saya belajar. Kejut ke masuk UiTM ni sebab kita kampus di Induk. Tapi tiba-tiba kena pindah ke tempat lain. Agak terkejut juga di kampus Puncak Perdana. Tapi sebelum tu saya tanya khabar ada orang kata Fakulti Seni Persembahan ni dekat stadium. Betul. Dekat stadium. Tapi rupanya di Puncak Perdana. Dia dah pindah dah. Zaman perubahan dia dah pindah dah. Saya second batch. Saya third batch tersilap saya, Farid Kamil masa tu. Saya tak tahulah batch yang berapa dah, 2005 ni kan. Waktu tu dekan siapa masuk? Dekan saya masuk masa itu kejap Profesor Hatta Azad Khan. Okey. Ada lagi orang lain sebelum tu Ke Rasudi Kubun, saya tak ingat dah. Okey, dia ada lepas dah Razak Muhyiddin. Maafkan saya, betulkan saya kalau saya salah. Dia ada masa zaman saya dululah Rasudi Kubun. Lepas tu Hatta lah. Hatta yang ambil. Saya rasa share ni Hatta kot. Hatta ataupun satu SEM dengan Prof. Rasudi Kubun, saya tak ingat. Okey. Gitulah. Jadi tapi dah masuk ke Puncak Perdana tu kan. Ketika itu nama fakulti ni Fakulti Seni Persembahan. Performing Art Dan saya satu SEM je nama fakulti seni. Dia tukar lepas tu. Fakulti Teknologi Kreatif dan Artistik. TK. Jadi TK. First batch menggunakan nama TK. First batch ke tak ke, ada lagi atas saya satu. Ada satu. Alright. Best tak waktu tu masuk ke TK waktu tu? Kata filem ni Fita TK waktu ni ramai awet gewek. Gewek ni yang mana-mana dia ada lah kot ni. Atas kita. Saya awal masuk ke kampus Puncak Perdana tu, sebelum giga belajar, saya mula-mula sedih juga sebenarnya. Allah, aku bayangkan UiTM ni macam gini Menara Gading. Ada college kawasan U kita rasa universiti. Tapi di Puncak Perdana ketika dia campus satellite. Bila campus satellite sebut teater situ. Satu situ. Di tengah bukit. Seminggu je saya sedih. Tapi seminggu lepas tu saya happy. Saya happy sebab di Puncak Perdana ni kita lebih unite. Lebih unite sebab kita hanya ada beberapa fakulti je kat situ. Information Study IM. Lepas tu panggil IM IM, TK. Lepas tu masa tu dia ada account. Saya tak ingat dah. Account dia menumpang sekejap sementara kampus Puncak Alam siap. Sekejap. Jadi kita jadi unite. Kita jadi unite, kita jadi rapat. Tak kisahlah ada kos mana-mana pun. Tak kisah. Memang kita rapat. Dan bila saya belajar pula, saya ni walaupun kata
belajar seni persembahan tidaklah kita duduk atas pentas seni persembahannya. Kan banyak teori-teori berkaitan dengan seni, pasal pengurusan. Jadi saya nikmati hidup saya masa diploma tu dengan betul-betul mendalami apa itu ilmu seni persembahan lah. Bukan sebagai talent, sebagai orang berada belakang tabir dalam bidang pengurusan. Apa projek yang Isai buat during diploma tu? Masa diploma, selain daripada projek final project kita masa part 6, kita buat teater di Lambang Sari Istana Beraya. Lambang Sari. Dah masuk IB dah tu. Di Bukit Panggung tau. Lambang yang kecil tepi tu. Kita buat teater Ruh Anak Anai. Saya sebagai stage manager. Tak berlakon? Tak berlakon. Pengurusan seni. Pengurusan seni. Tapi masa belajar tu adalah juga ambil kelas seni lakon. Memang ada subjek seni lakon, asas seni lakon dan lanjutan seni lakon. Saya adalah. Waktu saya ingat dulu dengan Puan Siti yang belajar pelakon juga ingat TV tu. Kita ajar. Saya lama saya best dengan Syafinas waktu tu. Datuk Syafinas kan. Dan saya sebut kena marah dia. Tu final project tu itulah teater Ruh Anak Anai. Tapi nak menuju ke hujung diploma saya tu, junior kan kena masuk projek senior. Dia kena bantu. Betul. Saya terlibat dengan short film. Saya terlibat dengan teater Alang Rentak Seribu. Alang Rentak Seribu masa saya masuk tu final project part 6. Tapi bila saya sem berapa saya tengok sekali pementasan dia buat di Dewan Seribu Diman. Betul. Ada juga. Dia panggil projek ujung semester untuk kita ni dia buat besar di DSB dia di ATC. Tak ingat dah dia panggil apa dah, tapi besar lah. Besar. Lepas tu kita terlibat dengan beberapa persembahan teater lain lah. Macam media tu saya ingat saya buat di Museum Negara, saya buat set prop. Itu semua subjek yang kita belajar SEM tu dan kena ikut projek senior. Maksudnya Isai masuk ni betul-betul daripada pengalaman ada basic seni, masuk ke Fita ni pun memang betul-betul masuk dalam bidang yang Isai minat lah. Sebenarnya. So waktu tu apa lagi aktiviti yang Isai buat selain pada pergi buat pementasan? Ada join apa-apa aktiviti mesti ke Kesatria ke? Kesatria. SEM 1, SEM 2 wajib wajib. Berkawat di Puncak Perdana. Puncak Perdana. Masa tu komander saya Datuk Faizal. Datuk komander dalam ni kan. Datuk Faizal. Dulu panggil Awal. Dululah. Cikgu Awal aku panggil dulu. Ya betul. Cikgu Awal. Sekarang ni Datuk Faizal. Tu jadi masa tu Kesatria tu lah. Dan aktiviti-aktiviti yang saya buat masa diploma, tapi tidak explore habis lagi. Di Kibarak dia dah buka dah kita di Kibarak. Tapi di Kibarak saya masa diploma hanya di kampus Puncak Perdana saja. Cuma adalah saya join ketika itu saya join, seingat saya, kumpulan di Kibarak Seri Perindu. Betul. Dah ada dah. Itu aktif. Seri Perindu aktif. Masuk pergi bertanding. Ada jugalah ketika itu. So minat Isai tentang DK Barat ni mari daripada mana dulu? Mari tu asalnya tu. Soalan ni payah nak jawab benar. Kalau kita nak kata kita sebagai Kelantan memanglah kita minat DK Barat ni kan, tapi tak semua. Betul. Saya setuju juga. Saya minat dengan DK Barat ni daripada sekolah rendah lagi sebenarnya. Sebab masa sekolah rendah saya terlibat dengan satu projek kaset DK Sifi. Berdikir Barat tapi Sifi. Baca Sifi? Salah satu metod untuk ingat Sifi, untuk hafal Sifi. Ketika itulah masa saya darjah 5 sekolah rendah. Dan bila sekolah menengah saya berdikir juga, wakil sekolah apa semua. Lepas tu kita duduk di rumah ni malam-malam kita tengok DK Barat jugalah. Masa dekat kawasan rumah saya, dalam kawasan pagar JPJ tu selalu ada DK Tekek. Dekat Guci Bayar tu seberai tu dalam Padang tu pun ada DK Tekek. DK bertiket dia panggil. Aku nak tanya kat tadi kan. DK bertiket. Mana hidup Isai ni setiap malam pun kalau tak balik cuti Isai pun memang berdikir je lah kalau-kalik dia balik ke Kelantan ni. Kalau misalnya balik saya akan cari persembahan DK Barat untuk tengok, untuk santai. Ada ke sifu yang Isai follow untuk belajar berdikir ni? Ada, tapi bukan satu sifu. Saya suka, contoh dengan orang ni saya ambil ilmu dia. Ni nak ambil ilmu dia, gabung-gabung. Saya juga pernah belajar dengan Tuan Kop Raja Saring. Saya berkawan dengan Abang Jen Endoro. Abang Jen Endoro tak apa sihat ni Abang Jen. Jadi saya ambil ilmu dengan dia sikit. Ni dengan tukar karut arwah Mak Yi. Jadi saya
belajar sikit-sikit gitu, jadikan diri So saya. ilmu yang Isai dapat ni Isai bawa ke UiTM. Ya. So, maksudnya Isai kembangkan DK Barat ni di UiTM. Betul. Waktu tu macam mana keadaan DK Barat di UiTM selain daripada Seri Perindu tu lah? Okey. Habis dah diploma ni. Habis dah diploma. Habis diploma, saya masuk degree. Kita fast cut lah kan. Fast cut, Panjang cerita Isai. Okay, habis diploma, saya masuk degree. Degree saya ialah ijazah sarjana muda pengurusan industri kreatif. Okey. Juga di Puncak Perdana. Okey, tak tukar fakulti lah memang. Dok, fakulti sama. Sama je. Bila sudah degree, kita pun rasa macam kita senior sikit dah. Super senior dah. Super senior besar lah sikit dah. Jadi sampai masanya untuk saya ada legasi kumpulan DK Barat sendiri ketika itu. Okey. Jadi masa tu saya tahu kalau di Puncak Perdana untuk kumpulan DK Barat saya tu tak kuat, saya tak cukup orang. Jadi saya terpaksa bergabung dengan kumpulan di Induk ni, di Seri Perindu. Seri Perindu. Okey. Jadi masa tu kita jumpa dengan beberapa kepala Sekpala Boh ni, Sekboh ni jumpa borak-borak untuk kita groom satu grup baru. Okey. Untuk dapat kumpulan pendikir yang ada pengalaman ni susah. Tapi ada. Percayalah. Set ni ada. Memang ada. Okay. Contohnya yang asal daripada kampung, dekat kampung dah berdikir kan. Malam-malam berdikir dengan ayah dia, so masuk EU, mesti ada benda tu. Okay. Mesti ada orang gitu. Okay. Cuma untuk kita cari tu susah. Zaman tu bukan zaman Social viral. media. Bukan social media. Apa dah? Friendster, MySpace gitu. Itu je Tak lah. semua main MySpace. Ketika itu. Untuk adik-adik Gen Z yang tengah tengok podcast ni, kita ni di Kelantan, hiburan yang kami ada antaranya, bukan itu saja, antaranya lah DK Barat lah. Betul. Kita balik kampung, kita pergi tengok DK, join DK sekali kan. Dan satu hari saya berpakat dengan kawan-kawan ni untuk mencari ahli baru kumpulan DK Barat dengan sampaikan mulut ke mulut. Lepas tu tampal flyers di kedai-kedai Kelantan di kawasan Shah Alam. Mencari mencari ahli DK Barat UiTM gitu lah. Tampal. Lepas tu mulut ke mulut sampaikan apa semua kan. Sampai satu hari kita berkumpul di Padang Kawak tu, tubik semua. Muka pelik-pelik ni. Taklah sayang-sayang kita bukan sebelum ni kita berdikir dengan muka-muka sama. Mari semua lain. Saya boleh sebut satu-satu nama. Meji, Seli, Masuceng, Meri Abu Semen ni. Tubik masa tu. Saya ingat saya. Ada lagi saya tengok nama Faruk. Faruk ni bukan Kelantan, orang Negeri Sembilan pun ada. So kita berjumpa di situ, bertemu di situ dan willing untuk belajar sama-sama DK Barat dengan cara tradisional. Dengan cara tampal poster tu pun ada orang datang juga. Ada jugalah, ada sampailah juga. Sampai info tu lah. Info Dan tu sampai datang daripada negeri lain juga. Ada daripada negeri lain juga. Okey, orang kata Kelantan ni asabiah, tapi tak juga kita. Ada DK ni untuk semua. Kita menyatukan semua. Untuk semua. Itu je lah. Cuma tak pandai cakap, kita tepuk. Ya. Dominan di Kelantan, memang nampak asal Kelantan. Jadi kita sebagai orang Kelantan ni yang masuk uni, kita cuba ahli DK, tak kisah orang negeri mana pun. Kita tak tanya. Kumpulan saya tu orang Terengganu berapa orang, orang Negeri Sembilan ada, Faruk Akbar tu orang Negeri Sembilan. Sampai saya ujung-ujung baru tahu dia orang Negeri Sembilan. Sebab awal-awal tu dia kecek Kelantan. Masa mari DK tak kecek mana luar ni. Time DK tu suara apa semua, bawa lama-lama ni. Kelantan pun orang Negeri Sembilan pun. Okey, so dah ada grup tu kan? Ada grup tu. Berlatih, kita belajar. Dan masa tu di Lembah Kelang, di Lembah Kelang memang aktif DK Barat. Banyak kumpulan-kumpulan luar. UIA aktif, UM aktif. Bukan universiti sajalah. Kumpulan-kumpulan dekat Shah Alam ada berapa? Shah Alam ada berapa? Lepas tu adalah tempat-tempat lain. Kajian ada. Jadi kita orang berlatih tertutup dulu, keluar main. Dia panggil istilah DK battle ni, kita main DK Hatuk. Kita berlatih berdikir di luar pula dah. Berlatih di luar, battle, cari apa kelemahan kita, balik perbaiki. Sampailah satu hari, tahun 2010, ada pertandingan DK Barat kebangsaan. Yang dianjurkan oleh RTM. Jadi kita pun minta dengan pegawai kebudayaan, kata kita nak pergi masuk peringkat saringan. Masa tu memang meriah di Kelantan. Masa tu memang meriah. Tapi sebelum tu saya minta maaf potong sikit. Segala proses tim Isai berdikir semua ni semua ditanggung sendirilah. Sendiri. Tak ada kerjasama dengan UiTM, semua tak ada. Dia ada kerjasama, kita hanya minta tempat untuk berlatih. Tapi inisiatif sendirilah. Kalau macam mana dia ada satu kata-kata bila kita terdesak, kita jadi kreatif. Bila kita terdesak, kita ada minat, kita buat kita pun jadi kreatif lah. Kita jadi untuk survive macam mana untuk survive macam mana. Sampailah kita dapat tahu ada pertandingan DK Barat kebangsaan RTM tu,
kita pergi turun bertanding ke Kelantan, di RTM Kelantan. Dan masa tu berapa universiti je masuk. Kata silap saya, ITM, UIA ada ke lah. Dia ada kategori IPT? Tak ada. Tak ada. Terbuka. Okey. Masa saringan, itu adalah first time saya mengarut. Saya sebagai tukang karut. Tukang karut ni, konsep dia masa saringan, dia dah battle. UITM dengan satu kumpulan dewasa lah di Kelantan ni. Jadi otak-otak. Jadi bila kita naik, orang bawah ni kata budak-budak mana ni gitu lah Dan sebab kita berlatih lama di sini, alhamdulillah kita lepas ke peringkat suku akhir. Daripada saringan tu. Saringan banyak kumpulan 50 lebih. Masa tu. Lepas ke peringkat suku akhir. Suku akhir tu di Kok Lanah, saya ingat. Lepas juga. Sampailah ke separuh akhir. Separuh akhir tu alhamdulillah kita lepas dan kita berjaya ke peringkat akhir. Masa tu UiTM adalah universiti pertama yang layak ke pertandingan peringkat akhir pertandingan Kibarat Kebangsaan ketika itu. Tahun bila tu? 2010. 2010. Dengan perbelanja segi semua ni. Separuh akhir tu dah start ada sponsor dah. Sponsor pun daripada pihak UiTM lah. Daripada bas macam transport apa semua tu lah. Transportation apa semua, urusan makan minum semua daripada pihak UiTM lah. Dan sampailah malam tu kali pertama masuk TV boh. Ni di RTM ni kan? RTM tak. Masuk RTM Kuantan. Live di TV1. Finalnya di Kuantan. Di Kuantan dia buat. Dia pertandingan Kibarat ni daripada dulu lagi. Dia memang kadang-kadang di RTM Kuala Lumpur, di Kuantan, di Kelantan pun ada. Dan alhamdulillah malam tu kita menang dan kita dinobatkan sebagai juara pertandingan di Kibarat Kebangsaan 2010. UiTM Shah Alam. Out of nowhere guys, out of nowhere dia kumpul kawan-kawan je ni kan, tampal poster dekat kedai makan. Champion di Kibarat 2010. Dia memang ada aura saya. Serius lah. Betul mana yalah saya sebab masa orientasi dulu pun saya berdikir juga. Tapi dikir ni dia bukan semua orang boleh sebenarnya. Lagi-lagi tukar karut. Itu saya tanya tadi tu mana siapa cikgu. So saya dah jawab tadi cikgunya ramai. Tapi inspirasi itu semua datang dari mana sebenarnya tu? Inspirasi ni ni jujur daripada sudut seorang tukang karut. Zaman tu saya berdikir juga di Kelantan. Tapi peluang untuk berdikir menjadi tukang karut di Kelantan agak susah masa tu. Sebab sini-sini ramai. Siapa nak peluang kita masa tu? Payah sikit. Jadi kita terpaksa mencari platform di luar. Di luar bina-bina platform, balik ke Kelantan, baru ni duk Kuala Lumpur budak ni, dia Shah Alam budak ni. Daripada situ. Lepas dia mau champion? Lepas champion, masa tu masa belajar lagi kan? Belajar lagi, hujung-hujung degree. Kenangan saya masa pertandingan di Kibarat Kebangsaan ni memang banyak sangat boh. Boleh saya selit sikit? Boleh tak masalah. Antaranya masa tu tengah kita rehearsal nak dekat-dekat nak bertanding nak final tu, ada seorang sahabat saya lah. Sahabat saya ni saya bagi nama Mak je lah. Kita tak boleh bagi nama semua. Tak boleh bagi nama sebenar. Tak boleh bagi tahu. Mak ni kata, memang nama dia Mak pun. Mak ni kata, minta maaf saya, aku tak boleh join ni. Aku tak boleh join ni final kebangsaan ni. Baru aku final paper macam tu. Masa tu musim exam. Di UiTM musim exam pun. Yang korang pergi dikir dekat final tu masa tu tengah musim exam. Cuma kebetulan kan musim exam ni bukan hari-hari. Dia ada gap apa semua kan. Jadi Mak ni ada paper hari malam tu. Bukan malam tu. Hari tu ke esok gitu lah. Dia ada paper, dia kata, tak apa Mak, nak kan. Mak ni role dia, peranan dia dalam awak-awak. Dan dia adalah antara chip awak-awak. Dia steady. Chip awak. Tak apa Mak, nak kan. Apa mula beres. Saya pun beres. Sore lagi tengah-tengah dia rasa 2-3 hari terpaksa balik ke Terengganu. Pak saudara ke saya yang dia accident. Beres. Saya kata sorry tak ada. Dan paling saya ingat sampai ni, sahabat saya yang berdikir macam tu, tengah-tengah nak rehearsal ni, dia bangun dengan tenangnya, akak telefon, aku nak balik ayah aku baru meninggal. Ketika itu. Dan tengah fikir ni tengah fikir macam tu, tengah fikir. Tak apa. Ni memang kena balik. 3 dah. Tak apalah, kita hak mana ada masuk player simpanan apa semua ni. Player simpanan apa semua ni. Hari pertandingan tu, Mak tadi siapa? Mak patut exam. Mak. Mak kata exam kata. Ayat dia sedap, dia kata, kalau aku repeat paper tahun ni, sem depan aku boleh ambil lagi ke?
Kalau aku fade decay belum tentu aku boleh masuk decay masuk envelope tak repair dia kata. Respect Mat. Dan Mak sekarang ni pegawai di lembaga hasil dalam negeri. Okay. Alright. Mak ni. Okay. Saya di Mak tak tahu. Oh, kaget video ni. So dia mari sebagai seorang hero kan? Hero, mari masuk decay. Tak apa kata. Exam tak apa. Okay. Tak tahulah saya tak apa plan dia. Tapi exam tu dia ambil ke tak? Dek. Okay. Kita rekod tak apa. Kita agak selesai. Tapi loan ni alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Okay. Okay, lepas tu Yi tadi tu mari. Ada accident. Mari balik. Saya pun rasa kuat semangat balik bertanding. Macam mana Isai buat waktu tu kan? Maksudnya Isai menyuntik satu semangat yang luar biasa sebenarnya ni. Isai tu waktu tu kan. Macam mana mereka ni boleh kembali semula walaupun ada kematian, exam lagi kan. Apa yang Isai buat? Sebenarnya tak tahulah buat apa sebenarnya. Tapi sebab masing-masing semangat dan tahu ni peluang kita untuk final kebangsaan bila lagi kita nak berada di pentas final kebangsaan. Okey, siapa juri waktu tu? Juri waktu itu Cikgu Sulizi. Okey. Cikgu Sulizi cuma dua lagi saya tak ingat siapa. Salah seorang Cikgu Sulizi lah. Cuma malam tu saya tak menang tukar karut terbaik. Juara kumpulan saya. Tukar karut terbaik menang Muslih Aling. Muslih Aling ni UIA. Tapi dia berdikir dengan kumpulan dikir barat di Pasir Putih, Seri Merkang masa tu. Okey. Dia all out Muslih ni sampai law ni dia masih lagi hardcore dan dia tahap guru lah ni sampai boleh buat teori apa semua. Muslih tu. Okay. So sampai sekarang ni pun Isai masih berdikir. Sekarang ni dia berdikir juga tapi tak macam dulu lah. Berdikir untuk diri sendiri, untuk persembahan sikit-sikit boleh. Kalau dulu tu siang malam kita berdikir saja. Tak tahu aku masuk UiTM ni berdikir ke. Tapi belajar tak ada masalah. Projek apa semua ikut. Cuma aktif dengan berdikir macam tu. Yalah, sesuai dengan fakulti yang kita masuk. Maknanya Isai belajar manajemen. Tapi yalah, waktu pembelajarannya pun lebih kepada teori, praktikal. Kita praktikal ada teori separuh, praktikal separuh. Daripada masa saya belajar dan saya berdikir, saya belajar satu benda macam mana kita nak selarikan karya dan juga manajemen. Okey. Ada pengurusan sambil-sambil kita juga berkarya. Dan inilah saya pegang sampai sekarang. Sampai saya dalam industri sekarang ni pun. Okey. Alright. So nak masuk ke zaman industri nak masuk dalam industri lah. Dia buka sendiri. Saya tak perlu nak buat apa, cuma itulah dia. Perjalanan seorang pelajar UiTM daripada zero kan, masuk ke kampus UiTM daripada diploma ke degree, mengumpulkan anak-anak muda jadi grup DK Barat dan menang untuk pertandingan DK Barat. Itu luar biasa sebenarnya. Yang jarang kita dapat tengok sekarang ni saya rasa. Waktu tu memang kita all out lah macam dia cakap tadi lah. Kalau waktu terdesak kita akan jadi lagi kreatif. Alright. Okay. Ada kenangan yang lagi best tak masa di kampus dulu? Masa di kampus dulu sebenarnya saya sangat rindu dengan lifestyle dan suasana di UiTM Puncak Perdana. Alumni Puncak Perdana pasti tahu dengan satu tempat ni. Tempat ni tempat legend. Tempat ni lah tempat kita makan, tempat kita release tension, tempat kita lepak, tempat kita santai-santai. Nama dia Kandang ataupun Kandai. Kandang ni berubah berapa zaman dia ada perubahan-perubahan dia. Dia ada evolusi dia tu. Okey, daripada kedai biasa dia akan upgrade sikit. Betul. Daripada kedai bawah apa semua, daripada kedai bawah satu, lepas tu dia naik atas sikit. Cuma saya start dengan turun tangga tu macam U tu. Saya zaman tu lah. Okey. Maksudnya situlah tempat lepak, tempat healing semua situ lah. Saya di Puncak Perdana. Budak-budak waktu dia di puncak semua okey ke? Dia macam tak ada macam sekarang ni. Macam tadi saya dah pergi puncak kejap. Dia buat hal masing-masing tau. Dia tak ada macam dia lebih kepada individual. Budak sekarang lebih kepada individual. Itu kita dapat tahu istilah apa tu yang dia tak nak bercampur orang tu. Dia tak nak bercampur dengan orang tu, dia panggil introvert. Kita tak ada introvert dulu saya rasa kan. Kita berkumpulan. Betul. Okey. Di Kandang Puncak Perdana ni tak tahulah, itu satu tempat yang saya rasa memori yang saya tak lupa lah. Okey. Dia macam-macam ada kat situ. Betul. Siapa yang pernah experience tu boleh komen lah. Kan apa pengalaman korang dating ke apa ke dekat Kandang tu, bukan di Kandang Lembu tak, di tempat makan. Tapi dia panggil Kandang. Dulu okey. Dia ada satu kedai tu dekat Kandang ni. Kita panggil kedai Fear Factor.
Dulu ada satu kedai tu. Sebab kedai-kedai banyak kan, kedai tom yum apa semua kat situ ni banyak kawan-kawan saya. Sampai lah ni saya berkawan. Pesa atau ke Lucky Tom Yum, sampai lah ni saya berkawan. Masa dia buka tahun 2007 tu, saya customer pertama dia. Ingat lagi. Sampai lah ni kita berkawan. Jadi dulu ada satu kedai kita panggil kedai Fear Factor. Kenapa kedai dia Fear Factor? Situ adalah ni tak baik saya bagi tahu dah. Dulu kalau nak fly malam, situlah tempat makan. Dia buka 24 jam kedai tu. Sebab kandang dulu dia gini tempat dia Jadi ni pagar ATM. Di hujung pagar ni kita boleh fly untuk ke situ. Pergi makan je. Pergi makan. Tu masuk balik. Tapi tu salah. Jangan ikut adik-adik. Jangan buat. Tu salah. Di UiTM ni kita belajar macam mana nak survive. Macam tu Isyad cakap tadi kan. Yalah, kita survive macam mana. Bukan kita hanya menjadi sebagai seorang pelajar biasa. Itu boring adik-adik. Kita kena jadi luar biasa sikit. Kita boleh jadi macam Isyad. Luar biasa. Saya ada satu kenangan di pagar tu. Saya 3 orang masa tu. Kenangan saya ingat siapa lah ni. Saya, Rasdan ni wartawan Kosmo. Sedar dan juga Iwan kerja di ATM sekarang lah. Masa tu kita terpaksa masuk lambat ke ATM sebab Sedar nak pergi ambil PC rumah kakak dia, komputer kakak dia. Tapi bila kita sampai, kita dah lambat. Kita dah lambat. Last pukul 10 kan? Pukul 10. Kita dah lambat, tak ada masuk. Tapi kita kena masuk. Dan kita kena bawa komputer, CPU, monitor apa semua. Besar, waktu tu besar ya adik-adik. Jadi masa tu macam mana? Ni saya nak cerita kenangan saja. Benda ni salah, jangan buat saya ingat lagi masa tu. Kita kena masuk. Macam mana ni kalau nak tunggu esok apa semua? Tak boleh ni, kena masuk. Jadi saya punya plan, saya kata gini deh. Gini. Mu masuk, mu duduk dalam. Mu duduk luar. Aku duduk atas pagar. Mu hulu monitor, aku cross sini. Dah. Sini mu masuk semua. Mana? Tak apa, kita niat kita akak masuk komputer. CPU akak. Mula-mula akak CPU buat berat dulu. Agak tinggi juga pagar tu deh. Baik. Monitor. Iwan pun nampak pelik Saya akak sini pusing-pusing, pengetua kali. Dia sambut di sini. Tolong Allah yarham dah. Baik orangnya. Cik Ibrahim. Jadi tunggu. Dia kena tazkirah sikit kena tazkirah dia marah-marah. Dan alhamdulillah kita tidak diambil tindakan. Tapi pesanan dia tu, kita ingat sampai lah ni lah, jangan buat benda ni. Dia cerita pasal bahayanya. Yalah, betul lah jatuh kan. Jatuh satu malam tu kita keluar, jadi apa-apa tu. Sebab tu lah di ATM ni semua gini-gini. Saya masuk dalam bilik dia jugalah esok tu semua. Tapi kenangan tu saya ingat lah. Zaman belajar ni dia kena ingat agak. Yalah, betul cakap. Saya suka cakap kepada adik kita bila dipanggil untuk bagi talk. Ya, kena experience. Explore universiti ni macam mana. Jangan sekadar pergi kelas balik kelas boring deh. Banyak benda lagi boleh buat, explore. Kita dah habis dah sesi pertama kita dengan Isyad, cerita pengalaman dia macam mana dia masuk UiTM, dia berdikir dan menang di pertandingan dikir barat kebangsaan 2010. So next kita sambung episod yang kedua ni, perjalanan Isyad bermula di mana. Kembali selepas ni, podcast Zaman Now. Kembali, selamat menonton dan mendengar podcast Zaman Now. Saya ucapkan terima kasih kepada sponsor kita, Jibril, Menex Tea House dan juga Todak. Alright, terima kasih kepada alumni-alumni lain yang sudi untuk sponsor kami, sebab kita gerak sendiri macam Isyad juga dulu kan. Yelah, bila datang terdesaknya, macam-macam benda dia kreatif kita datang. Tapi dengan bantuan alumni ni, kita tak minta banyak, kita minta subscribe saja untuk ramaikan subscribers dekat channel YouTube Podcast Zaman Now ni, untuk kita monetizekan channel ni. Alhamdulillah. Isyad dah habis, dah convo, dah grad, dah ambil gambar. Dah grad, alhamdulillah. Best tak convo tu Cuma saya ada cerita sedih juga pasal convo lah. Boleh cerita sikit? Boleh, sebelum kita pergi ke industri Boleh, tak masalah. Dua-dua convo saya convo sendiri, diploma dan juga degree. Ini pelik sikit. Sebab apa? Arwah ayah dah tak ada. Masa saya diploma, mak saya tak boleh mari sebab cucu dia, sebab mak saya ada jaga cucu seorang, Isha. Isha ni sekarang doktor di Terengganu, Dr. Ali Arisha, anak buah saya lah. Jadi mak saya tak boleh mari sebab Isha ada exam sekolah. Saya tak ingat UPSR rasa masa tu. Jadi benda tu tak apa, Mak mari degree lah.
Belajar degree Saya konvo, saya main dengan motor. Saya ingat lagi. Dengan motor parking bawa saya. Konvo beres di rumah. Tak apa, sabar degree memang lagi. Nak jadi ke cerita, masa degree mak saya tak sihat, demam berat masa tu di Kelantan. Saya berkata tak apa mah, tak payah mari mah. Okey. Mari masa master lah. Kok sama master masa tu kan. Sedap hati. Nanti tak payah mari. Dan saya konvo sendiri juga. Masa tu kita besar dah sikit kawan-kawan mari. Ya, ramai. Kawan-kawan saya yang rapat yang dah konvo sebelum tu datang nak mengacam musik Dak. Ingat lagi dia pakat duit, dia bagi bunga. Tapi saya datang dengan motor. Nak balik bunga tu masalah. Banyak bunga Saya terpaksa muat balik kereta dulu sampai gitu Itu antara kenangan saya. Tu okey tak masa tu konvo? Saya parent tak datang. agak sedih jugalah sebenarnya. Agak sebab juga. Tapi sebab jiwa perantau ni dia lain Betul. Lain ni ayat dia kena ni. Isi ni kau kena dengar betul-betul lah. Dia punya punchline ni tiba-tiba dia datang. Jiwa perantau ni lain. Kita dah terbiasa dengan masalah tak ada duit dekat kampus. Dulu pernah rasa dah. Kita pernah keluar part time, kerja part time benar. Saya pernah berdikir untuk Salam Pantai Timur. Ingat lu sitcom RTM untuk cari duit apa semua. So kita dah terbiasa dengan hal-hal sebegini. Tak apa, okey, insyaAllah mungkin mak kita tak mari sini, ada rezeki lain. Betul. Kita jumpa lain apa semua. Habislah situ. Yang penting konvo itu aja. Ya, betul. Tapi tak apa, kawan saya Fatah tu pun kita orang kawan-kawan yang pergi konvo. Kawan-kawan yang pergi konvo, mak parents tak datang. Itu penting dia, kita kena berkawan ni. Betul. Kena berkawan. Jangan kita jadi macam introvert sangat. Introvert tu jangan dijadikan sebagai satu alasan sebenarnya untuk tidak mengembangkan networking anda. Alright, macam mana Isai mula masuk dalam industri sebenarnya ni? Out of nowhere tiba-tiba muncul Isai. Sebelum masuk industri gelak dia. Sebelum masuk industri, saya apply master. Saya apply master UM. Saya kira ada cita-cita nak jadi pensyarah. Okey. Ingat balik syarah dia. Cita-cita lah. Tapi tak tahu kat mana. Dan saya dapat master UM, Pusat Kebudayaan. Pusat Kebudayaan UM tu. Tak lagi dengan budaya ni semua tak lagi. Saya nak memang ada culture dalam bidang ni. Jadi saya pergi dengan taklimat apa semua. Ketika itu ni masalah keuangan pun Yalah faham kan. Kita kena bayar sendiri apa semua. Saya dengar taklimat apa semua. Okey. Nanti saya balik fikir dulu macam nak daftar. Berapa yuran waktu tu? Saya tak ingat dah berapa, tapi agak tinggi jugalah. Lepas Isai grad ni bekerja terus ke ataupun tak nanggur lagi? Saya gini. Saya bagi tahu tadi saya buat part time berdikir. Saya part time berdikir apa semua. Dan sampailah hari ni ramai yang tak tahu. Dan kali pertama saya dedahkan ni. Saya pernah bekerja di LHDN Jalan Duta. Kontrak bahagian undang-undang. Jaga filing, buat filing. Ingat lagi. Berapa bulan? 3 bulan. Kenapa saya boleh kerja tu? Ni kena tahu kenapa. Itu nak out-of-way dia bekerja. Sebab nak suruh jadi ahli di Barat LHDN ketika itu. Nak rekrut. Dan zaman tu ramai set DK ni masuk kat LHDN. Kerja part time. So ada sebab apa pop DK dia play import dah kira ni. Tapi kita bekerja, kita makan gaji so habis petang-petang kita berlatih je. Nak cerita dulu saya bekerja 3 bulan je. Saya rasa tak boleh, ni bukan bidang saya ni. Masuk office kan, to be office, buat file. Sebelum betul-betul masuk industri betul-betul saya masuk industri dalam satu program reality. Tapi program reality tu sekejap lagi. Saya masa tu di Lembah Kelang ni, saya memang terlibat dengan banyak persembahan di Barat dah. Dari situlah mula kenal dengan Abang Sabri Unu. Satu hari Abang Sabri Unu ni dia random tau. Dekat show berdikir dekat mana saya tak ingat, di BP Dewan Bahasa Pustaka. Dia tanya saya, "Saya boleh main takraw?" Dia kata. Awal-awal boleh main takraw. Boleh bagi main tapi takraw. Tak pernah main kan? Boleh Ting kita boleh timbang bola. Timbang boleh sikit-sikit boleh bagi. Nama bagi kawan nak panggil berlakon ni. Awal-awal dulu. Cerita pasal lawan takraw. Awal-awal dulu lah. Boleh bagi. Saya tak pernah berlakon. Tak apa, berlakon telemovie. Untuk Astro masa tu. Tele terus telemovie. Watak cerita Kelantan excited dia berlakon. Lepas tu dia panggil dah. Dia panggil meeting sikit reading gitu, saya tak ingat. Tukar. Bukan takraw, main bola. Tajuk dia sebuah piala seekor kambing. Okey. Tajuk dia sebuah piala seekor kambing.
ganang tajuk. Cerita tu memang saya sangat-sangat suka, sangat epic lah. Kisah pasal dua kampung lawan bola tuju sebelah tepi pantai. Dan dua kampung ni bergaduh macam-macam lah. Ada sampai cari bomo, bertumbuk apa semua. Memang Sabri buat cerita tu. Saya salah seorang player dalam cerita tu lah. Dalam 7 orang player. Dalam 7 orang player Kampung Benang Kuing ke apa pun tak ingat lah. Saya sekali dengan saya Aiman, Ayi Salah Batas Timur. Masa tu cerita Kelantan. Masa tu Ayi watak dia orang ingat sampai ni Dollar Jing. Nama Dollar Jing saya ingat lagi. Itu first breakthrough breakthrough. Mula-mula sekali berlaku. Saya dalam cerita tu, dalam cerita sebuah Piala Siap Kambing tu, watak saya Hashim. Saya ni minat dengan Khairul Fahmi Cik Mak. Buat rambut macam apek. Ya ingat. Buat macam apek masa tu. Saya ingat lagi saya berlakon masa tu. Tak pandai pun berlakon. Tapi sebab Abang Sabri apa semua tolong cerita Kelantan semua. Okey lah. Sebab dia supporting kan. Dia ramai 7 orang tu. Berlakon dia sikit-sikit. Tapi orang Kelantan tahu lah. Dia ni di Kebarat dia ni. Dia tak boleh buka kan. Tak boleh. Lepas tu Abang Sabri panggil lagi. Waktu ni saya memang rapat dah kau dengan Abang Sabri. Rapat gitu lah. Disebabkan di Kebarat gitu lah. Panggil lagi berlakon cerita Sufiah Nasi Kukus. Saya jadi adik pada Sufiah tu. Yang jadi Sufiah tu Puteri Sarah Liana. Ingat lagi masa tu. Berlakon sikit-sikit adalah watak adik sikit-sikit. Habis cerita berlakon ingat kau. Masa tu dia confuse lagi nak sama master ke tidak, part time lagi apa semua tu. Satu hari Abang Sabri ni random lagi, dia tanya saya masuk program baru TV3. Dia kata program ke apa bi? Ada program baru ni. Dia nak cari komedian juga. Nama program masa tu nama dia Mentor Sinaran. Abang Sabri ya? Mentor Sinaran. Boleh bi, tapi saya tak ada partner bi. Abang Sabri ni kenalkan saya dengan Armada Ama Titan lah. Dia kata kenal lah. Dia kata kawan dua ni mugi audition, kalau lepas masuk nama dia sebagai Sifu, nanti selection kedua tu dengan dia. Saya pun carilah Ama, janji dengan Ama, jumpa di Dewan Bahasa Pustaka apa semua, create lah kumpulan apa semua, pergi audition kali pertama. Alhamdulillah lepas. Tu first audition. First audition lepas. Masuk audition kedua tu dengan Abang Sabri pun lepas. Jadi saya pun bermulalah perjalanan saya dalam program tu. Bukan Mentor Sinaran, nama program tukar lagi, Bintang Mencari Bintang. Musim pertama. Tapi itu dah nama program Bintang. Maknanya you dah jadi bintang pun sebelum ni kan? Dia bintang, konon-kononnya bintang mencari bintang lah konon-kononnya. Tapi program tu lah banyak saya belajar. How to survive dalam industri. Kumpulan lain yang masuk lagi waktu tu siapa? Nombor 1 Aceh. Juara. Ingat. Kita tengok dekat Dol Podcast si Aceh begitu. Fak cerita. Nombor 1 Aceh, juara ni. Nombor 2 Arwah Abam dengan Fat Boci. Kumpulan Boci. Boci. Tempat ketiga saya dengan Ama, kumpulan Titan. Ya Allah, susunan dia cantik betul. Titan ni bunyi Titan besar. Titan ni sebenarnya Titan Timur Selatan. Saya wakil orang Batam Timur, Ama wakil orang Johor Selatan. Gabung jadi Titan. Tapi bunyi Titan ni tak sedap, jadi Titan. Itu asalnya Titan. Titan Ama Titan. Macam mana Pantai Timur boleh klik dengan Selatan ni? Macam mana itu strategi Abang Sabri tu. Abang Sabri tu dia tak boleh nak ambil orang Kelantan semua, dia kata. Mungkin lah. Lepas tu dia gabung saya dengan Ama. Ama masa tu aktif teater. Teater Boria dia masa universiti ni di Ama di USM sangat-sangat aktif. Lepas tu Ama berlaku teater dengan Abang Sabri Yunus. So Abang Sabri yang suruh saya kenal dengan Ama. Kita kenal jumpa masa tu. Pot kita orang lepak dekat kedai mamak dekat Dewan Bahasa Pustaka. Bawah tu. Bawah tu. Jadi duduk situ, lepak situ, kawan-kawan Ama. Create jadilah title sampailah perjalanan dari minggu ke minggu tu sampai ke final. Dan kita pun terkejut juga. Sampai ke final dapat nombor 3. Tapi Isan ni you bukan pelawak ke macam mana? Saya tak tahu nak cakap macam mana datang mana pelawaknya. Jujur saya kata saya tak letak diri saya dalam awal-awal lah. Tak letak diri saya dalam bidang lawak sebab saya tahu bukan gelanggang saya juga sebenarnya. Macam Bintang Mencari Bintang ni dia mencari lawak dan
macam mana musikal lah, musikal. Okay, ya, sebab betul, dia ada menyanyi juga, betul. dia ada komedi juga. So saya memang jadikan tu sebagai platform. Saya tak pernah cuba ke pergi pentas Maharaja Lawak, Raja Lawak semua tu? Raja Lawak tak pernah. Raja Lawak tak pernah. Bintang Mencari Bintang lah platform saya. Dan bila keluar nak cerita pasal keluar lah sebelum saya pergi ke situ. Bila keluar dari program Bintang Mencari Bintang, saya janji dengan diri saya. Saya kata, mu Isai, kalau ditakdirkan mu tak ada rezeki dalam industri, aku pergi masuk ke mu 2 tahun Isai. 2 tahun ni kalau tak ada rezeki dalam industri, mu patah balik, mu ambil master balik. Tu janji saya. Tak tinggal master. Janji saya. Kata, aku walaupun ni aku nak sama master balik lah. Kata, dan awal-awal ni Amal lebih ke depan dari saya. Awal-awal sebenarnya. Amal lebih ke depan saya. Dia dapat offer berlakon, dia dapat ni, dapat program tu. Lepas dapat tempat ketiga ni. Saya tak dapat langsung tak ada. Tak, sikit sangat ada. Sikit sangat ada. Kawan-kawan semua pergi jom heboh. Saya tak dapat. Ya Allah, itu aku macam mana aku ni. Nombor 3 ni weh. Nombor 3. Ketiga orang lain dapat. Saya ingat sampai satu hari saya dapat tahu ada jom heboh di Kelantan. Tapi dia bukan nama jom heboh, nama Raudah. Dia tukar di Kelantan. Raudah. Saya aduh, tak panggil juga aku. Kita nak berbakti. Maksud saya memang freelance lah. Apa yang boleh buat jadi kecil-kecil saya buat macam tu. Sebab tak ada job lah. Sapu semua dalam masa beberapa bulan selepas program tu. Dan bila saya tak dapat, saya telefon seorang brother nama Afiq. Abang Afiq, saya Isai, ada lagi tak kosong buat apa-apa dekat Jom Heboh Kelantan tu? Tak bayar pun tak apa, saya nak buat lah. Sampai macam tu saya nak buat lah, nak join Jom Heboh. Minta maaf saya, tak ada saya. Sorry, okay bang, tak apa. Sedih kita ni. Nak jadi ke cerita, 2 hari sebelum Raudah, ada orang tarik diri untuk jaga booth ni. Booth flea market. Situ, dekat situ. Orang tarik diri. Afiq tu telefon, saya tengok Afiq telefon. Hello, Assalamualaikum Afiq. Isai, rezeki awak ni dekat Kelantan ada siapa tak tarik diri, awak masuk ganti dia jadi host kat situ. Boleh. Tapi saya buat betul-betul lah. Masa tu semua bau-bau turun. Kita ni punya suka nak masuk ke situ Jom Heboh on ground on ground Jom Heboh ni bos-bos akan turun lah. Masa tu, zaman tu kita boleh kita all out perform betul perform jadi host apa semua, main celoteh tempat kita pula Kelantan sedap kita kecil apa semua. Dan dari situlah memecahkan ruang saya untuk masuk industri sikit. Selepas menang tu sebab nombor 3 ni boleh masuk industri. Barulah ada sitcom kecil-kecil dulu, Kintang Kintung nama dia. Sitcom kecil-kecil. Lepas tu saya pergi casting untuk host program sarapan makan-makan. Saya dapat jadi host program tu lah seluruh Malaysia pergi masa tahun 2014 14-15. Dengan sedikit peluang yang diberi tu, sedikit peluang saya guna betul-betul, saya all out. Sebab saya rasa ni lah betul-betul. Dah ada kerja dah masa tu saya. Dah ada kerja 2014 ni. Dah 2013 Bintang Mencari Bintang. 2014 dah ada kerja dah. Dah ada sikit-sikit. Macam mana saya survive masa tu, waktu buat kerja? Yalah part-time apa semua kan. Ada rumah sewa ke, tinggal di mana ke, duit makan tu macam mana? Zaman-zaman yalah. Zaman-zaman down kita panggil kan. Saya masa tu, kita biasa hidup susah dah sebelum tu apa yang ada tu kita guna sebaik mungkin lah. Makan ni makan bukan untuk kenyang, makan untuk ada kekuatan sikit Dan rumah sewa, kita tak duduk seorang, kita duduk ramai-ramai. Saya dulu duduk Patah Dalai, Kapal Pasir, belah-belah sana. Kapal Pasir, Patah Dalai, PJ, Taman Medan. Saya duduk situ So duduk situ kawan-kawan ada semua. Ada kawan-kawan saya yang belajar duduk situ. So itu tak ada masalah. Alhamdulillah lah masa tu. Pernah tidur dalam kereta kan? Tak pernah. Tapi masa tu ada kereta. Ada kereta tu. Ada dah kereta. Kereta abang saya. Abang dia lepas dia belajar opsi tu dia dapat posting Sabah. Kereta tu saya pakai. Ada. Tapi still dia survive dengan betul dapat satu peluang, dia perform betul-betul. Kena guna peluang tu. Alright. So lepas breakthrough tu dah dapat banyak peluang lah. Dapat peluang. Sampailah 2015 ke 16 tu saya dengan Aman ni jadi host konsert Jom Heboh tu.
Sampai situ. Konsert je heboh lah. Ada yang live TV, ada yang ni. Saya pun dah start buat pengacara untuk mentor milenial. Mentor milenial, program 3 juara, dah ada start jadi pengacara. So maksud tu Isai dah jadi artis lah. Boleh lah. Itu dah artis kan. Kena yang sampai ke tahap mana lagi, saya rasa waktu yang title pun dah break tu kan, jadi artis kan. Tapi niat Isai masa tu adalah untuk kerjaya Dia bukan kita tak fikir nak kejar populariti je. Kita tak perlu kita ada kerjaya dan kita jaga kerjaya saya. Saya fikir tu je masa tu. Saya jadi pengacara apa semua. Sampailah satu hari saya ingat cerita dia sampai lah ni. Di konsert Jom Heboh mana lah, saya dengan Amal jadi host. Silen Paul bos kita dulu, Silen Paul panggil pergi buat demo radio. Demo untuk penyampai radio. Demo radio bukan demo bukan demo. Maksudnya talk set. Sampel lah. Saya dengar kena gini mah. Sebab sebelum dia panggil dua-dua. Sebab sebelum saya pernah jadi guest juga dekat Hot FM situ. Tak apa cerita dah. Boleh cerita perjalanan ni cerita. Ini cerita yang dimiliki oleh Isai. Eksklusif diceritakan di pentas podcast zaman now. Ya. Luahkan. Okey, tak ada masalah pun. Dan masa tu saya buat sampel demo dekat Hot FM untuk jadi penyampai radio dengan Amma dan seorang lagi Din. Dan alhamdulillah ditawarkan untuk menjadi penyampai radio segmen petang Jam Hot 4 pukul 8 malam. 4 sampai 8 malam. Ni agak lah. Dia kata timing sibuk juga tu kan. Okey, time yang saya cerita sekarang ni memang dah tengah peak dah ni kan? Masa ni 2016. Okey. 2016 hujung-hujung kita. Hosting, jadi host. Pada masa sama berlakon juga sikit-sikit. Berlakon masih lagi dengan Abang Sabri ya? Ada. Abang Sabri. Antara orang-orang yang saya tak ketolak kalau dia panggil saya Sabri Yunus. Saya sibuk macam mana pun saya cuba untuk slot in juga. Lepas tu adalah beberapa director lain, antaranya Haikal Hanifah. Juga alumni. Tu boleh panggil Haikal Hanifah. Suami Faiza Ilai. Dia banyak bantu saya dulu ni. Abang Sabri, Abang Haikal ni awal-awal saya keluar dia panggil saya berlakon. So saya ingat jasa dia ni. Nazir Jamaluddin. So ni antara nama-nama yang kalau panggil saya kena pergi. Walau sibuk macam mana pun. Right. Kita tengok perjalanan Isai ni kan, dia taklah smooth mana pun, ada turun ada naik ni juga. Tapi determination Isai ni tak pernah berhenti untuk mencari peluang. Bila diberi peluang, dia akan perform. Alright. So selepas Isai bermula sebagai penyampai radio di Hot FM. Betul. Okey, bermulalah kerjaya sebagai penyampai radio. Dan saya masa tu tiba-tiba juga saya sitcom JKK ingat. JKK 8 musim tau. Lama. Masa tu jadi alhamdulillah saya takut dengan komedi, saya rasa saya tak kelakar. Sebab kalau kita buat luar kedai kopi ni lain dengan kita masuk di pentas di visual di set lain. Saya rasa saya tak ada kekuatan kat situ, tapi ada rezeki di situ. Saya jadilah watak bincang JKK semua ketika itu. Tapi dalam tu semua otak-otak Abang Ropi ada ke tak saya? Abang Ropi masa tu Jeb pun bermula dengan JKK juga. Bukan, Jeb masa tu dah popular. Cuma Jeb musim pertama di JKK. 2-3 musim juga Jeb di JKK. Sebab saya ingat JKK ni, sebab bila saya balik kampung, ayah saya memang suka. Dia seorang-seorang, dia duduk atas kursi kau dia suka. Isai. Hari ni kita buang Isai gitulah. Jadi itulah maksudnya time saya di Hot FM, JKK apa semua tu, masa saya di Media Prima. Sonok tak waktu tu dititlekan sebagai seorang artis lah kan, terkenal waktu dah masuk pencalonan, banyak penyampai radio pun ada juga kan, ada menang a few awards kan. Best tak waktu tu saya? Sejujurnya hidup best. Hidup tu best lah. Kita rasa kita ada duit kita masa tu kita ada duit. Tapi kalau kita ada duit, kalau kita tak pandai urus duit kita, tak jadi apa kat masa tu saya selalu cakap benda ni sekarang dengan kawan-kawan saya sekeliling, kata menyesal dulu masa duduk kerja-kerja dulu, aku tak betul-betul kan plan duit aku. Maksudnya yalah, alhamdulillah hal ni adalah aset sikit, boleh beli rumah apa semua. Dah patutnya kalau misalnya ada duit dia boleh beli awal lagi, boleh rancang awal lagi, boleh buat macam-macam lagi. Waktu tu divert ke mana sebenarnya duit-duit tu? Lebih kepada
Saya bukanlah jenis berhibur apa tidak pun. Cuma tak tahu dia habis gitu boroh. Okey. Beli pemakaian. Pakaian balik Kelantan ke apa semua. Okey. Waktu adalah bantu-bantu mak sikit masa tu ayah ada dah. Tu mak sikit dia gitu ya kata kalau kita boleh urus awal lagi sedap lah. Okey. Dan perjalanan saya di Hot FM sampai 2018. Lama juga. 18. Saya dapat tawaran ke Radio Suria. Okay. Right. So kita akan masuk segmen tentang radio. Sebenarnya saya panggil riset ni salah satu tujuan utama ialah untuk mengupas survival industri radio dekat Malaysia ni sebenarnya kan. Adakah orang masih dengar lagi radio? Right. So kita kembali selepas ni podcast Zaman Now. Alright, selamat kembali dan mendengar Podcast Zaman Now. Terima kasih yang dah subscribe YouTube channel Podcast Zaman Now. Macam saya cakap sebelum ni, 10% daripada monetization yang kita dapat daripada Podcast Zaman Now, kita akan sumbangkan dekat Pusatco untuk bantu adik-adik kita. Alright, so sebab tu saya selalu minta tuan-tuan dan puan-puan, alumni kita, kakak-kakak, Profesor Dr. Datuk Tan Sri, support Podcast Zaman Now ni melalui subscribe channel Podcast Zaman Now. Alright, kita ada juga, kita panggil yang membership program dekat YouTube tu, boleh join dekat membership program. You akan dapat special episode untuk tengok lebih awal di Podcast Zaman Now. Alright, Syed. Saya bercakap ni gugup sikit lah sebenarnya, sebab kita duduk dengar, kita yelah macam saya cakap tadi, buah kedai mamak ni lain, kita duduk di pentas yang ada kamera ni pun lain juga. Tapi macam mana Isai dapat confidence sebenarnya, bercakap macam tak berhenti sebenarnya. Confidence yang saya dapat ni sebenarnya, saya nak bagi kredit besar dan tahniah, terima kasih saya kepada Dikir Barat. Kenapa? Saya dalam Dikir Barat dulu, saya seorang tukang karut. Dan menjadi seorang tukang karut untuk bersama Dikir Barat ni, dia walaupun tukang karut tapi macam-macam elemen di situ. Kalau pergi tempat kenduri, tukang karut lah pengacaranya. Betul. Tukang karut juga belajar untuk berceloteh. Dalam tukang karut juga ada elemen humor. Betul. Kita berkomedi, sketsa apa semua. Tukang karut juga belajar elemen sastra, rima-rima pantun. Dekat situ. Dan sebagai tukang karut juga kita menghiburkan orang. Betul, sangat. Kita penghibur. Kita belajar menyanyi, walaupun suara tak sedap sangat, tapi ada juga semua elemen. Dan semua elemen ni saya pakai, saya berada dalam industri sekarang. Confident. Sebab saya terima kasih. Dengan kata lain, saya tak dah hakok lah ke Dikir Barat. Alright. Cuma Dikir Barat ni dah menjadi seorang tukang karut ni saya. Macam mana saya dapat idea yang laju tu kan? Dia, macam dia bersaut-saut dia tak berhenti. Dah macam macam mana? Yalah. Tapi ada kata bakat tu mungkin bakat lah. Tapi saya percaya kepada latihan juga. Apa saja kalau kita buat, kalau kita suka berlatih, kalau kita berlatih buat hari-hari. Sama juga saya di radio. Kenapa saya sayang radio? Saya sayang radio, jujur cakap. Kerjaya saya sebagai penyampai radio memang saya sayang sangat. Sebab di radio adalah hari-hari latihan saya. Bercakap. Public relation saya dengan orang, networking saya dengan orang. Ada kita belajar untuk bercakap. Kalau ada acara-acara formal pun, contohnya kalau ada apa-apa berita-berita yang secara formal di radio, kita pun berlatih bercakap itu. Spontan semua. So hari-hari saya berlatih. Berlatih. Dan saya fikir selagi saya dengan radio ni, saya akan guna ruang berlatih ni. Ini yang saya nampak tentang radio ni. Dia seorang artis tu dia dah top dah. Mesti pelawak lah kan. Pelawak dia dah top pun dia masuk ke radio. Kan? Tapi bila masuk radio ni, satu transisi terakhir bagi dia sebelum dia bersara. Adakah itu sebenarnya perjalanan yang dah dinormalisasikan? Ada yang kita nampak sebegitu. Tapi pada pendapat saya lah, radio ni bukannya penamat kita dalam industri, penamat kita dalam karier. Tadi kan kita cakap di radio ni saya buat networking banyak. Betul. Dan ini saya tak cerita orang lain lah. Sebagai saya sendiri, kita sedar di tahap kita sekarang, offer untuk berlakon pun dah kurang. Offer untuk berlakon pun dah kurang. Tapi saya nak duduk di radio lagi. Sebab networking saya besar di radio. Saya duduk di radio. Ada satu pepatah lagi, ini penting Kalau kita tak dapat peluang, kita cipta peluang. Alright. Contoh paling mudah, Podcast Zaman Now ni dah cipta satu peluang baru untuk orang lain yang dah lama tak dapat peluang.
Boh, berapa ramai orang nak masuk podcast, nak kecek pasal cerita pengalaman-pengalaman dia di alumni di ITM. Betul, ramai. Ada podcast zaman now, inilah masanya aku nak bercerita ni. Ya, betul. So, boh dah cipta peluang. Okay. Boh dah Pentas. bercipta peluang untuk orang sini Datang bercerita. Okay. Saya maintain di radio. Alhamdulillah 2019 saya buka production house. Okey. Bersama siapa? Bersama junior saya, alumni kita. Yang tadi tu lah. Ada orang lain. Adalah memang partner saya ni. Okey. Di Pita juga waktu tu. Di Pita juga. Okey. Kita buka production. Dan alhamdulillah production ni maintain sampai sekarang. Itulah Isyad, sebab kita tengok mostly lah macam pelawak-pelawak kita ni, sebab zaman saya ni zaman Mahathir Rawak, bintang mencari bintang, kita nampak mereka bersinar. Bila masuk radio ni umpama satu transisi untuk mereka bersara secara slowly lah, kita tengok kan. Kalau tak pandai mencipta peluang macam saya buat, habis macam tu je lah. Yalah. Kan? Penting sebenarnya guna sebaik mungkin peluang yang ada ni. Bayangkan di radio ni setiap hari macam di Astro ada 10 ke 11 radio pagi banyak. Walau bukan guest kita, guest radio lain, contohnya pegawai daripada BDRM, orang daripada Finas datang jadi tetamu apa semua. Betul. Kita kena cepat lah benda ni. Faham. Faham. Kena cepat lah, kena cepat. Itu confident tu kita tak dapat tempat lain lagi. Betul. Confident tu kena hadir daripada diri sendiri lah. Isyad, kenapa kita tengok lambakan daripada DJ radio ni ramai pelawak sebenarnya, Isyad? Dia dah tak ada macam kita bincang tadi, DJ ni asalnya Isyad cakap dia kan, dia informer. Lama-lama dia dah jadi macam infotainment semua. Sebenarnya sebelum zaman saya ke radio tu, dia ada satu zaman yang komedian ke radio. Betul tak? Ada ramai masa tu. Dan masa tu walaupun kita rasa macam komedian ke radio, ada juga komedian yang ke radio ni dia menjadi penyampai radio. Dia bukan pergi untuk berlawak, tapi elemen humor dia ada. Ini penting untuk elemen radio swasta lah. Radio yang kita berceloteh, tapi bukannya buat lawak sangat. Tapi tidak. Kalau kita baca komen saya kan, orang macam bukan tak semua, tapi macam dia shock sendirilah, dia lebih gelak lah daripada. Saya setuju komen-komen begitu, ada jugalah kita baca juga. Dan sebagai penyampai radio, macam saya start dengan industri TV dulu, baru masuk ke radio. Bila saya pergi ke radio ni, saya pergi ke radio, saya tak boleh ego dengan diri saya yang dulu. Saya kena ikut cara radio. Di superstar di TV, tapi bila di Konti, Konti saya tetap bekerja sebagai radio, sebagai penyampai radio. Dan bila kita di radio, saya ingat awal masuk ke radio, saya di Hot FM dulu memang kita ada kelas dengan Farah Fazana. Dia ada macam bengkel lah untuk kita ikut style radio. Tapi elemen humor yang ada pada kita kena gunakan juga. Itu bakat. Kena gunakan juga. Tapi guna pada landasan yang betul. Kalau tak guna di landasan yang betul, dia glitch. Nanti dia cakap orang macam makin lama kita dah macam tak suka dengan radio. Terlampau banyak bercakap, gelak, tapi habis macam tu je. Dulu masa mula-mula zaman radio, saya kenal radio macam zaman era kan, kita banyak sangat info yang kita dengar kan. Halim Othman, Linda On bercerita banyak info. Tapi sekarang ni lebih kepada gelak. Lepas tu main lagu, gelak lagu. Kan? Macam mana korang nak survive sebenarnya dalam industri radio sekarang ni, dengan sosial media ni lagi? Betul, dengan sosial media, lepas tu dengan AI pun dah ada apa semua. DJ pun dah akan diganti dengan AI sama. Kalau kita tak mustahil. Tak mustahil benda tu. Sekarang ni pun dah ada lah AI masuk jadi penyampai radio di beberapa. So pada Isyad lah survival untuk radio sekarang ni macam mana? Ni pendapat saya lah. Setiap radio dia ada target market dia sendiri. Target macam mana radio tu, direction radio tu sendiri. Macam sebelum ni ada radio ketiga saya, THR Gegar, target market dia lain. Target market THR Gegar adalah radio Pantai Timur. Ya, betul. Kelantan, Terengganu, Pahang. Jadi saya nak buat apa-apa pun, saya kena utamakan crowd saya dulu. Apa yang crowd saya nak. Maksudnya radio THR Gegar ni, kalau kita dengar radio ni lebih dekat dengan masyarakat sebenarnya. Betul. Dekat dengan masyarakat, dengan celotehnya, isunya, pilihan lagunya apa semua. Kalau kita semua ni berpegang pada direction yang apa kita nak, insya-Allah radio ni boleh
maintain lagi lah. Sebagai contoh, kenapa saya buat transisi daripada radio kedua ke radio sekarang, radio Tak Isyak Gegar. Sebab saya rasa macam sampai masa dan apa yang saya ada ni sesuai di radio saya. Dan kita kena ada satu rasa di gelanggang mana yang patut kita ada. Kalau kita berada di gelanggang yang salah, sekejap lah kita. Betul lah. Sekejap saya kita berada di gelanggang yang betul. Maksudnya Radio Pantai Timur, saya pun dekat dengan konten-konten Pantai Timur, dan saya cuba sehabis baik untuk berbakti dan buat untuk sebagai DJ apa di Tak Isyak Gegar ya. Sometimes Isya rasa down, tapi Isya kena hiburkan orang ni. Isya buat apa waktu Isya down sebenarnya? Kan ada healing sekejap ke, mengaji ke? Maksudnya di radio. Di radio. Setiap hari ya. Kita tengok Isya happy. Tapi ada masa momen yang Isya rasa down, tapi Isya kena pergi on air juga. Tipu lah, tubik dalam keadaan happy ya. Keluar rumah mesti kita down sebagai penyampai radio yang cuba mengikut direction radio tu sendiri, setiap hari saya kena ada satu remote. Remote ni gini. Kita penat ke, kita letih ke, kita harus kerja. Kita kena pergi radio. Saya rumah Puncak Alam pun. Puncak Alam ke Bukit Jalil, saya keluar pukul 5 pagi lah. Saya start pukul 6 Saya akan sampai 5.40 atau 5.45. Dalam masa 15 minit ni saya kena buang balik rasa saya penat, mengantuk. Tadi start first talk set tu dengan energy. Ya, betul. Jadi cara dia tak nak kena tipu diri sendiri juga sebenarnya. Kena tukar mood tu. Kena tukar. Saya try on air dalam keadaan lemah first talk set. Bos saya akan mesej selalu pukul 6-10 pagi. Dia dengar juga. Kenapa ada ni confirm. Yes. Sebab Isya kan dia ada tone dia. Dia ada tone dia. Tapi kita tahulah bila kita dah biasa dengar apa semua kan. Jauh saya daripada Puncak Alam ke kan, dengan jamnya lagi kan, dan menempuh kan. Kehidupan sebagai seorang penyampai radio ni bermula kali saya pagi lah. Pagi. Maknanya subuh ni di Konti. Kita start pukul 6, rekod pukul 6 suku ke 6.30 atau 6.35 tu kita pergi sembahyang subuh. Kata ataupun 6.10 kita keluar. Tapi sonok saya pergi Itari kan. Sonok macam boleh, yalah di konti mereka ni sebelah-sebelah je. Ya. Sebelah-sebelah tak jauh. Boleh keluar pintu boleh jumpa Nabil kan. Itu je kan. Kau memang borak-borak macam tu je kan. Memang breakfast bersama kadang-kadang. beli kopi apa semua, roti makan kat atas jugalah. Tapi pasal remote tu gitu lah. Setiap orang ni dia tahu tanggungjawab dia kerja gapo, dia kena buat gapo. Kalau aku tak kerja, aku tak ada duit, aku tak boleh nak tu, tak boleh ni. Kerjaya aku dengan radio, kita ada kontrak, kita kena ikut apa yang kontrak tulis apa semua. Kalau kita tak ikut, dia orang boleh terminate kita bila-bila masa. Bos pun tahu kan macam mana. Saya faham sangat. Di radio tu macam mana kan. Jadi tak nak lemau, penat ke tepi. Dan saya berapa kali saya ada berapa kali saya syuting habis pukul 3 pagi. Pukul 6 dah start on air. Jadi kalau saya balik rumah Puncak Alam nak keluar balik ni, sekejap saya tidur. Dalam kereta saya sekarang pun saya memang ada satu bag tool saya ni. Tool lah. Ada baju toiletries set bergigi apa semua. Saya tidur di konti. Saya terus pergi konti. Saya tidur dalam kereta ke, dekat-dekat on air, pergi gosok gigi sikit, pergi on air. Disiplin. Kena disiplin. Disiplin satu saya nampak dengan komitmen yang kita dah memang ikat. Kan? Lepas tu industri yang saya bekerja ni sentiasa ada orang baru. Tambah-tambah dalam dunia social media sekarang ni. Siapa-siapa saja boleh ke depan, betul tak apa? Jadi kita ni kalau kita tak jaga benda ni semua, kita orang lain masuk ganti. Anytime. Saya tengok sekejap dia macam sekarang ni dah habis ujung-ujung pelawak. Pelawak daripada Mahajan Lawak, Bintang Mencari Bintang, dia dah ujung-ujung dah. Habis mereka ni set baru akan masuk. Set ni daripada mana? Social media lah. Betul, social media. Set social media ni dah standby dah sebenarnya kan. Tunggu macam saya cakap tadi, tom saja, mereka akan masuk. Ada baik
social media ni saya puji satu, setiap orang ada platform untuk tunjukkan apa yang dia ada. Okey. Kalau guna platform tu betul-betul, dia boleh beat orang lain. Itulah fungsi social media kalau guna dengan cara yang betul. Okey. Sebab itulah berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, kalau kita dah tak dapat peluang, kita cipta peluang. Saya berada radio untuk saya bekerja untuk gaji bulan, jujur ikhlas untuk ada gaji bulan yang konsisten, dan saya nak jaga connection. Sebab saya ada production house. Saya produce drama, produce telemovie, dan production house saya Red Bean Production. Red Bean Production. Red Bean Production dan agensi. Wife saya buat agensi, saya buat production, dan sekarang ni pula kita buat event. Maka Fest. Jangan lupa follow Maka Fest, guys. Maka Fest. Maka Fest. Jadi saya alhamdulillah saya nak relatekan balik dengan podcast Zaman Now. Bila saya ada production house dan saya buat event team, kebanyakan orang yang saya bekerja ni adalah alumni yang kita belajar sekali dulu. Dalam bidang saya ni, berapa ramai ada director of photography daripada UiTM yang power-power, editor yang power-power, producer yang power-power daripada ni saya cerita pasal bidang saya lah, bidang industri ni, daripada UiTM dulu. Jadi mereka dulu Mo dulu batch ni kita kenal apa semua, untuk kita bekerja kembali. Mudah. So relate, connection tu ada. Dia satu dia UiTM ni best, kita cepat klik jadi kawan, jadi family. Sebab apa? Sebab kita borak dengan sesiapa, kau belajar mana UiTM, once the moment dia sebut UiTM tu, that's it lah, confirm kawan lah tu. Sama cari rokok juga, betul tak? Kita tak ada lighter, kita share lighter. Itu kita borak-borak sampai habis rokok, kita jadi geng. Jadi saya guna connection ni untuk saya bekerja, networking saya bekerja apa semua, sampai sekarang alhamdulillah. Event saya buat Maka Fest ni, berapa ramai daripada diploma sekali dengan saya. Beno, Arif, semua best saya dulu yang belajar, yang jadi koordinator apa semua. So alumni UiTM ni ramai yang berada tempat betul. Saya puji. Alhamdulillah. Kan mudah buat kerja lah. Mudah buat kerja. Set-set alumni ni kan. Dia bukan setakat mudah buat kerja apa. Satu hari saya join event Kereta Api Saru. Dalam Kereta Api Saru tu ramai, pack full, penuh. Ujung sampai ke ujung. Jadi dia nyanyi ramai-ramai lagu rakyat. Jong Inai, lagu-lagu rakyat semua nyanyi. Saya buat kepala, saya terus nyanyi. Saya tanya lagu apa? Wujudmu di sini. Satu kereta api nyanyi lagu UiTM. Lepas tu lagu warisan setiap pelajar. Gana pala dia gana UiTM. Bersatu kita warga UiTM. Ramai katanya. Tengok ramai alumni sini kata. Ramai tak ramai alumni sekarang ni untuk pengantar Aisyah dan juga penonton pendengar semua. Kita ada 850,000 orang alumni UiTM. Alhamdulillah. Dan dah dekat 1 juta dah alumni. Pergi mana-mana alumni UiTM. 800,000. Maksudnya kita ni tak tahu yang keberapa. Dalam 800,000 tu. Ya, dalam 800,000 tu lah. Okay, Isyah bagi masa berapa lama Isyah berada di radio sebenarnya? Soalan ni baru saya jawab gitu. Ada orang tanya saya. Sejujurnya saya merasakan diri saya ni hanya 10 tahun dalam industri radio. Lama tapi tapi sedar tak sedar tahun ni 9 tahun dah. Tahun terakhir lah ni. Lekot terakhir. Cuma ni saya baru renew kontrak 2 tahun. Kenapa saya kata 10 tahun ni? Bukanlah saya nak berhenti masa 10 tahun, tidak. Saya letakkan diri saya dulu 10 tahun dalam radio. Sebab saya rasa untuk berada dalam radio 10 tahun ni tak ramai orang yang lepas fasa ni. Kalau yang lepas dengan jayanya ramai. Johan, Jeb dah lebih lah. Farah Fauzana dah lebih. Tapi saya minta maaf aku ganggu potong. Kenapa mereka otai ni cuba keluar dulu, tapi mereka masuk balik? Adakah mereka tak boleh survive sebenarnya di luar? Selain daripada industri radio? Tanya Fafa soalan ni tu. Tak berani. Saya pun tak berani nak jawab. Kita tengok mereka dah keluar, yang semua dah keluar radio, tapi masuk balik. Faham. Tapi mungkin ada skim mereka di radio. Mungkin. Dan ada satu benda lagi radio ni tak buat seminggu rindu dah. Saya cuti kalau seminggu 2 minggu rindu nak kecek pagi-pagi, nak bangun pagi. Dia ada rindu tu. Rindu tu pula bercampur pula dengan gaji yang okey. Alhamdulillah okey lah. Betul-betul Isai enjoy. Alright. Nasihat Isai kepada newcomer dalam industri radio dan juga industri seni yang ada kat Malaysia sekarang ni.
Okay, nasihat saya dalam industri lah, apa saja industri lah tapi dalam industri saya ni ada seorang senior saya selalu cerita pasal kata-kata ni. Senior saya ni nama Uda, orang Johor. Dia masa saya masuk industri, masuk fakulti dulu, dia bagi satu ayat. Korang semua jangan malu untuk berkarya dalam fakulti ni, tapi korang jangan memalukan fakulti. Ayat dia saya tukar sikit lah. Kepada semua yang baru masuk industri, jangan malu untuk berkarya, buat sesuatu yang baik dalam industri kita, tapi jangan memalukan industri. Itu sajalah. Itu bukan kata-kata daripada orang, sebagai untuk saya bawa kepada junior. Impact Isai dalam industri seni di Malaysia ni besar sebenarnya. Besar. Isai bawa DK Barat ni ke satu pentas yang tinggi sebenarnya. Saya dengan kawan saya ni, kita tak adalah kita anggap penyambung legasi Abel Sabri Yunus ialah Isai. Allah Akbar. Sebab kita tak nampak dah siapa dia lagi untuk sambung legasi Sabri Yunus. Sebab Abel Sabri Yunus kita ni, dia pergi mana-mana pun dia takkan bawa DK. Dia takkan tinggalkan identiti dia tu. Saya tengok Isai tanya orang kata kenapa Isai bercakap bunyi Kelantan, sebab dia identiti Isai. Kenapa nak kena marah? Itu Isai sebenarnya. Alright. Gitulah dia. Bila dalam diri kita ni kita ada asas tradisional kita cuba bawa benda tu lah. Sebab kita start dengan situ lah. Walau kita berada dalam industri, saya ada production house semua, saya buat event ni semua, saya nak cuba relate dengan apa yang dekat dengan kita. Bila saya bukanlah tak percaya orang kata explore luar kotak. Saya percaya dengan kata-kata tu, tapi saya lebih percaya kita betul-betul explore dalam kotak kita dulu, baru kita boleh keluar kotak. Dan kalau kita kalut nak pergi keluar kotak, kalau kita tak explore habis ke dalam ni, susah juga. Baik kita master ke dulu dalam kotak kita ni, kita langkah keluar kotak sikit pun okey, gapa-gapa boleh masuk balik dalam kotak kita. Alright. Nasihat Isai untuk adik-adik kita Gen Z sekarang ni kan. Isai ada tak budak intern di radio? Ada dengan produksi saya pun ada itu. Okey, budak-budak sekarang. Dia bukanlah tak okey, dia macam lain sikit lah dengan kita dulu sebab zaman memang lain lah. Zaman kita dulu lain boh. Ya betul. Kita zaman now. Zaman now. Sebab tu saya cakap kita tak boleh nak salahkan Gen Z ni. Orang kata dia manja lah, malas lah. Tak, sebab ni zaman dia. Kita kena adapt. Zaman kita dulu pun ada kat zaman kita. Terus zaman kita dulu ada TikTok gini. Wah, Cik Asrun ni hari-hari joget tengok time DS dulu kita joget lagu mana. Minggu Mesra Siswa. Okay. Pesanan saya dalam apa jua bidang yang kita buat, kita cuba buat yang macam mana? Okay, jap saya nak cari ayat sedap sikit. Okay, pesanan saya, kalau kita buat gapo-gapo, kita buat sungguh-sungguh. Kita buat betul-betul, dan kita jangan sibuk untuk masuk campur hal orang, busuk hati dengan orang, sedangkan apa kita buat ni tak tahu mana lagi. Kita fokus dulu kita ni. Kita jangan jela dengan orang. Kalau kita ada busuk hati dengan orang, kita rasa macam macam mana view dia tinggi, konten dia gitu je. Jangan. Kita fokus kita dulu. Kita buat kita semua. Dan kalau perlu mencari guru, carilah guru. Kalau perlu mencari sifu, carilah sifu. Kalau perlu mencari senior, carilah senior. Untuk kita ada guide. Boleh kita berpegang kepada cara kita sendiri, tapi ada masanya kita kena rujuk pada yang betul juga. Ada. Okay lah. Saya tak tahu ayat dalam bahasa luar apa semua, tapi bahasa luar kita. Alright, saya. Kan. Terima kasih. Dah baik, kecek banyak sangat ini. Okay, terima kasih Isai mari. Terima kasih. Pagi lagi kot. Hari ni pun start pagi dah kan. Pagi radio ni. Radio lagi datang sini, pergi ke production, tengok staff kejap, mari pula ke pentas ni. Sebab satu saja, kita alumni UiTM. Alumni. Okay, rindu tak UiTM sebenarnya? Rindu. Saya memang sangat rindu lah. Saya zaman belajar adalah zaman yang paling indah. Best lah. Diploma saya, degree saya. Sampai lepas tu pun saya ada terlibat dengan beberapa program studi. Saya nak cerita ke Cik Asrul saya ada terlibat dengan program studi yang saya tak ambil duit pun. Dia nak bagi duit, saya tak nak, sebab saya nak lepas rindu saya. Tak lepas saya berlakon teater sebabak
dekat UiTM. Untuk saya punya ni, dia cara dia approach saya macam, bang, boleh tak kita nak ajak abang join bro? Saya fikir date saya okey. Boleh, tapi masa research saya ada berapa ni saya ikut lah. Bang, tapi kita ada bayaran ni je. Saya tercakap saya tak nak. Saya cakap boleh tak apa. Okey. Tapi sampai masa nak bagi saya tak ambil lah. Saya cakap guna untuk dia. Yalah, untuk apa semua. Ya, adik-adik kita pun nak merasa juga panggil Abang Isya mari ke program teater dia. Alright guys, terima kasih menonton dan mendengar podcast Zaman Now. Terima kasih Isya sudi luangkan masa untuk datang bersembang di pentas podcast Zaman Now. Saya harap pentas ni menjadi satu platform, sebenarnya podcast ni menjadi satu platform untuk alumni kita datang bercerita pengalaman mereka, memberi sedikit inspirasi kepada masyarakat luar sana. Kan? Mungkin anda nak pergi mendengar ceramah motivasi, tak ada masa. Inilah dia program yang mana kita memberi sedikit input dan juga orang kata kata-kata semangat lah kepada yang tengah down ke ataupun kepada yang tengah lost. Nak healing, dengarlah podcast Zaman Now. Okay? Ada kata-kata akhir saya? Ada sikit berkata-kata. Support juga podcast THR Gegar. Oh yes. Sembang Pantai Timur. Kita dengar sama bang. Boleh jemput ni. Boleh, insyaAllah. Boleh. Duk tepi jalan dah kita ni. Boleh jemput. Benar. Okey, terima kasih menonton dan mendengar podcast Zaman Now. Podcast yang dibawakan oleh Persekutuan Alumni UiTM. Kami bekerja di kalangan semua alumni UiTM. Terima kasih kepada sponsor kami, Todak, Menek dan juga Jibril. Jumpa di next episode podcast Zaman Now. Assalamualaikum. Podcast Zaman Now jadi saksi, kisah kita penuh inspirasi.